hari ni kita ke Mahal Komputer. Semua excited kan sebab nak main laptop? Okay, jadi hari ni disebabkan result peperiksaan kamu semua cemerlang, cikgu bagi kamu main laptop. Buatlah apa yang kamu nak. Okay? Tapi jangan buka yang betul-betul tau. Saya tengok influencer ni semua cantik. Saya rasa saya je lah yang tak cantik macam tu. Mana tu? Siapa? Weh, influencer mana tak buat cantik? Semua lawa-lawa macam aku. Jadi begitu tu. Diorang menit je 20 lapis tau. Lawan IT. Sebab tu lah saya rasa saya tak sama lah macam dia orang mereka. Kenapa tu Sarah? Saya dengar awak ni ada buat perbandingan rupa awak dengan influencer ni. Okey, boleh tak saya tahu? Kenapa tu? Saya tak cantik macam mereka lah cikgu. Semua orang dalam media sosial ni cantik. Sarah, awak tahu tak? Gambar dalam media sosial tu bukannya betul pun. Betul. Saya sokong. Betul cikgu. Ada kan tengok video before and after. Tu kat dia sikit je. Lain lah muka. Cuba sikit. Cikgu betul lah. Betul lah Fifa. Kadang-kadang filter, lighting, makeup, edit sikit dah buat semua orang nampak perfect. Tapi kecantikan sebenar, kadang-kadang kecantikan sebenar ni datang dari kita sendiri Sarah. Bukannya daripada macam tu. Sarah, awak tu kan kreatif. Hari tu kan poster cerita awak nak beri cantik. Saya tak tipu cantik lah. Betul kan? Awak kan suka tolong orang. Dia cantik dah kan? Betul. Yang benda dia. Lagi satu, cikgu nak tambah satu lagi. Okey, memanglah influencer tu masing-masing ada kecantikan dia. Tapi kita sendiri ni pun ada kecantikan kita tau. Nak tahu apa? Dia tu cikgu. Contohnya macam kita punya sikap ni. Contoh macam awak semua ni baik hati, ceria, suka tolong, hormat cikgu. Itu satu kecantikan tau. Mungkin tak sama, tapi tetap berharga. Betul-betul lah. Kalau semua orang sama, boring lah. Betul. Betul juga. Jadi hari ni kita dah belajar satu benda, iaitu media sosial ni bukanlah penentu nilai diri kita. Maksudnya nilai kita ni datang daripada siapa diri kita yang sebenarnya, bukan filter. Tak, Sarah jangan sedih-sedih. Sarah pun ada kecantikan sendiri. Terima kasih lah cikgu dan kawan-kawan. Saya rasa semangat dulu. Nampak Saya rasa cantik lah daripada influencer. Okey. Sekarang ni saya pun nak ada saya edit lah. Sabarlah bagi muka saya tak nampak besar. Sekejap kan. Sebenarnya saya rasa boleh kita jadi model. Dia model lah. Saya dah try. Dia tak tengok dia bawa.